lega, kalau tidak rasa macam tak lepas. Alhamdulillah, lega, kalau tidak rasa macam tak lepas. Tahniah pada semua yang telah berjaya melaksanakan puasa 6 dalam bulan Syawal. Walaupun ibadah sunat, tetapi telah menjadi amalan pada kita setiap tahun untuk kita laksanakan, menjadi kebiasaan pada kita. Sekarang ni kita berada dalam bulan-bulan haji. Syawal di penghujung, akan masuk bulan Zulkaidah ke bulan Zulhijjah, dan sudah semestinya target kita, sasaran kita lepas inilah untuk kita nak melaksanakan amal korban pula. Ibadah korban yang sangat dituntut pada hari raya korban. Jom kita berazam. Dan kami mengajak untuk bersama dengan Yayasan Amal Malaysia kerana kami telah berpengalaman menguruskan ibadah korban ni lebih daripada 20 tahun. Dan sampai itu yang penting juga, kita berpeluang untuk melaksanakan sedekah jariah masa program amal korban ini, kerana kami apabila berada di lapangan, kita akan melaksanakan program-program kemanusiaan, khidmat komuniti kepada masyarakat setempat, seperti agihan bakul makanan, sumbangan kepada fakir miskin, sumbangan kepada anak yatim, kepada madrasah, dan juga kita akan melaksanakan misi agihan Quran wakaf, pembinaan telaga tiup, dan berbagai lagi program khidmat komuniti di lapangan. Jom pada tahun ini kita mendaftar korban bersama dengan Yayasan Amal Malaysia.